Video hari ni kita nak buat reaction sikit komen-komen daripada peminat-peminat tegar Ronaldo, pentaksuk Ronaldo, Walado, tak kisahlah kau nak panggil diorang ni apa kan. Bukannya apa, hari tu bukan main lagi diorang ni bahan aku cakap macam-macam dekat komen kan. Okey, kalau korang tak faham konteks, video ni adalah video sewaktu Portugal seri dengan Colombia itu hari yang mana diorang gagal menjadi juara grup. Dalam video tu aku cakap tak ada maknanya lah Portugal nak pergi final bila duduk dekat bracket yang susah, yang ada France, yang ada Spain. Lepas tu ramailah mengamuk. Okay, so tak apalah, kita baca satu-satu komen-komen ni balik. Yang pertama daripada Poje, kalau Portugal masuk final jangan delete VTT ni bos. Bosku, video tak delete, VTT tak delete. Komen ni jangan delete Komen yang sama daripada Andu. Aku datang balik kat video ni kalau Portugal masuk final. Rasanya sempat lagi delete video ni. Aku tak delete, video aku tak delete. Komen ni jangan delete. Kemudian tengok komen yang ketiga ni. Relax lah, Euro 2016, 3 game draw jadi champion. So apa masalahnya? Ni masalahnya. Kemudian komen daripada Jozan Izan, tak semestinya yang atas tu akan ke final bro. Dah banyak kali kat tournament buktinya. Okey. Buktinya tak ada bang, buktinya tak ada. Komen daripada Ganesh, hello bos, tak semestinya Portugal nombor 2 sekarang, tak boleh mara ke akhir. Ini bola bro. Tak semestinya tim ada nama boleh menang. Apa-apa pun boleh jadi. I rasa Portugal saja nak dapat nombor 2. Aku rasa ni paling kelakar lah. Portugal sengaja dapat nombor 2 sebab tak nak jumpa Argentina awal, nak jumpa kat final. Bukan main lagi. Komen yang sama daripada Adrix Edo, siap panggil bodoh lagi. Ini strategi lah. Apa bodoh sangat kau ni? Tak nak jumpa awal dengan Argentina. Siapa yang bodoh sekarang? Baru tengok bola ke bro? Ni, aku bagi flashback World Cup 2022. Perlawanan pertama, Argentina tewas 0-1 dengan Arab Saudi. Tapi pulang sebagai juara. Betul, yang ini betul. Tapi tidak terjadi pada tahun 2026. Komen daripada Sunny Nyekeh, kau tak payah nak sembang lah bro. Kau ingat kau siapa nak kata itu ini. Kita nanti tengok siapa di final, okay bro? Okay bro. Kita tengok nanti siapa kat final. Tapi Portugal memang tak ada lah. Okay, Portugal nak jumpa Argentina di final. Jumpa awal-awal mana sedap. Macam aku cakap awal-awal tadi lah. Okay, diorang ni memang rasa macam Portugal sengaja dapat nombor 2 sebab tak nak jumpa Argentina dekat quarter. Nak jumpa dekat final. Dia sembang macam Piala Dunia ni mudah sangat agaknya. Okay, so itu sedikit sebanyak sajalah. Random. Tak adalah feeling-feeling sangat. Again, aku nak state very clear statement dekat sini. Aku bukanlah pembenci Ronaldo ke apa. In fact, aku dah bagi tahu beberapa kali aku nak tengok Ronaldo pergi jauh, aku nak tengok Portugal pergi jauh. Kasih lacan pula Ronaldo angkat Piala Dunia kan. Messi dah angkat. Tapi apa dayanya, tersingkir di round of 16. Oh by the way guys, bagi aku dalam banyak-banyak jersey Piala Dunia, jersey Spain paling lawa. So kalau korang belum beli lagi, korang boleh check link di sini.